Kerajaan digesa menangguhkan atau memansuhkan cukai jualan dan perkhidmatan SST 8% ke atas bil elektrik. Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong menyifatkan caj SST sebagai beban tambahan kepada rakyat dan perniagaan. Hari ini saya mau bercakap tentang satu perkara yang semua orang sedang rasa, bil elektrik yang semakin mahal. Ramai rakyat, peniaga kecil, restoran, bengkel, kilang dan industri di Johor bertanya soalan yang sama. Kenapa penggunaan elektrik lebih kurang sama tetapi bil semakin naik? Jawapannya kerana kadar elektrik telah meningkat 8 bulan berturut-turut selepas AFA berubah daripada rebate kepada surcharge. Dulu, AFA membantu mengurangkan bil rakyat. Hari ini, AFA pula menjadi caj tambahan yang menaikkan bil elektrik. Beliau menjelaskan mekanisme pelarasan bahan api automatik yang dahulu memberi rebate kini bertukar menjadi surcharge menyebabkan bil elektrik terus meningkat. Menurutnya, sejak Mac 2024, SST 8% dikenakan ke atas bil tertentu menambah tekanan kos isi rumah dan menjejaskan daya saing perniagaan. Dr. Wee turut meminta penjelasan kerajaan berhubung pelarasan ringgit Malaysia 10.6 bilion dalam penyata keuangan TNB berkaitan tuntutan cukai tambahan. Beliau memberi amaran kos elektrik yang meningkat akhirnya diterjemahkan kepada harga barangan dan perkhidmatan untuk pengguna. Jangan kutip cukai daripada TNB secara senyap, kemudian rakyat pula yang terpaksa menanggung kesannya melalui bil elektrik yang lebih tinggi, katanya.